bising-bising ni. Mak. Mak. Dalam pesta muda-mudi bertamasya dan menari sukaria dalam hati. Budi sungguh merdu menghibur hatiku yang terjadi cinta mesra hampa. Mak. Ini tengah tidur ni. Lagu malam pesta gila. Mak. Ni lagu ni. Bruno Mars. Rizky On. Senang je tu. Say you want the moon, watch me learn to fly. In the mountain you can point, I want to climb. It's crazy but it's too high. There's nothing I won't do, I risk it all for you. Mak, jap. Mak. Jom pergi pasar. Boleh pendek. Tapi pendek boleh tak top up ML untuk mak? Mak, mesti dah boleh. Tapi jom kita pergi pasar dulu, okey? Ni beli skin Johnson untuk mak, okey? Jom, kita bersiap. Mak teringin skin Johnson. Boleh. Untuk mak, semua boleh. Jom, pendek nak bersiap. Pakcik tengah mandi sini. Sekejap, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Pendek. Assalamualaikum, Panjang. Waalaikumsalam. Pendek. Pendek dah bawa Mak. Ini masanya kita satukan orang. Mak, sekarang dekat mana Pendek? Sekarang dekat depan rumah. Cepat. Jom. Sekejap, Mak. Sekarang ni, kita kena buat apa? Pejam mata ke? Tutup mata ke? Pusing belakang ke? Ini kalau diorang jumpa ni, mau-mau tomoy ni. Lantak ada nak gaduh apa. Tapi ini kali. Kisah motai je ni. Takut jadi Beyond je. Ada. Jom. Sekejap. Okay, Pak. Jom. Someone special. Cuba teka siapa? Nak jumpa Solos? Yes. Iyalah tu. Solos. Mak mesti happy sangat jumpa. Ni dekat mana ni? Macam familiar. Mak betul-betul power ikut skrip. Okay, Mak. Ini terpaksa tunjuk kat Mak. Sebelum tu, Mak, kena tutup mata Mak dulu. Nak tutup apa pula? Jom. Mak jangan terkejut. Ni lagu mana? Jom. Mana? Nak pergi mana? Nak bawa jumpa orang. Jumpa orang? Tak nak lah, Mak. Jumpa orang buat apa? Jangan banyak bunyi. Jom. Nak ke mana ni? Ikut. Someone ni sangat special dekat dalam hidup kita. Inilah untuk membahagiakan. Jangan ada dendam satu sama lain. Ha? Ye, nak jumpa Solos. Ye, nak jumpa Solos. Oh, tak sabarnya nak jumpa Solos. Mak, stop. Inilah orang dia. Stand by. Mak, Pendek bawa Mak jumpa seseorang ni sebab Pendek nak Mak berbaik dengan dia. Dia sangat bermakna dalam hidup Mak. Siapa tu?
tak nak lah jumpa dia. Buat apa jumpa dia? Jangan. Tak nak. Eh? Tak payahlah. Apa ni? Jangan. Kau bagi sebiji kau berebut laki aku. Bagi. Jantan Bagi kalau berani. Aku geram je tengok. Oh, berebut boleh kat kau aku yang melepas. Aku yang dulu tau. Aku dulu. Bukan kau. Lepas tu kau duk menyondol dia. Engkau yang nyolong aku. Aku dulu yang kenal dia. Tak kena semua ni. Tak nak. Nak? Mari masuk. Nak? Masuk. Kalau aku bagi ke bentang dah apa? Janganlah. Aku tak larat ni. Oh tak larat. Masa muda dulu larat kuat sangat kan? lain. Dulu kan main jantan aku dia yang sapu. Siapa yang sapu dulu? Kau yang sapu kan? Tak. Dia yang berkenan kat aku dulu. Dia berkenan kat aku, bukan kat engkau. Hang duduk menyondol-nyondol dia. Aku tak pernah nyondol kau, yang nyondol lebih kan. Ini betul-betul nak awak ni? Nak berapa biji? Aku nak bagi. Tak, boleh? Wah, dia benda tak ada dah nak buat apa. Dia nak kebut. Dia pun dah mampus kan? Bukan dia ni kat kita pun. Dia ni kat Apa kita nak bubuk ya? Bodoh kan? buang masa. Saja dah tua-tua. Ya Allah, ya Tuhan. Aku minta maaf banyak-banyak. Sama-sama lah. Ya. Sudahlah, yang sudah ya. Sudahlah. Kita hidup apa? Pun dah. Bina hidup baru kan. Apa tak kahwin pula? Ha? Apa tak kahwin kan? Kahwin dah. Tak mau lah. Tak mau pula. Tak ada siapa kenal ni pun. Ada, pergilah cari. Kak Ya, janganlah tinggalkan aku Kak Ya. Kesian dekat aku Kak Ya. Kita kan kawan lama, kenal laki kita bergaduh Kak Ya. Apa macam Kak Ya? Janganlah bergaduh lagi Kak Ya. Ya, minta maaf banyak-banyak ya Kak Ya ya. Lupakanlah kisah-kisah lama tu. Yalah. Itulah ya. Dah, sama-sama lah minta maaf. Itu. Minta maaf banyak Kak Ya ya. Tak banyak Kak Ya ya. Ayah kita pergi makan ya Kak Ya. Ya sudah Kak Ya. Ni sekarang ni Kak Ya buat bisnes apa? Bisnes. Kakak lah bisnes nasi lemak ke apa? Nasi lemak. Oh nasi lemak. Pandai Kak Ya buat nasi lemak dah kan sedap. Oh ni malam ni kita makan nasi lemak Okey kalau itu. Duduk Kak Ya duduk. Duduk Kak Ya. Duduklah. Dah kita jumpa sekian lama kita tak jumpa ya. Buat bisnes apa? Saya bisnes besar Kak Ya sekarang ni. Besar mana tu? Besar. Minyak wangi saya bisnes Kak Ya. Adik lah berwangi. Wangi ya? Itulah berwangi ke berapa tahu. Tak apalah. Minyak wangi lah. Sekejap lagi nak balik spray Kak Ya wangi. Tinggi je kau. Alhamdulillah. Pendek. Alhamdulillah ada orang pun dah bahagia. Borak pasal bisnes. Happy je tengok doa. Tapi dah macam Dah buat bisnes tu. Dah mula kata shop dah tu. Sama-sama nak buka bisnes. dah pandai dah bercerita Dah macam. pandai bercerita. Kenapa dah macam ni? Tadi dah macam nak bertomoy. Baru nak tengok. Siapa fight. Wah, leganya tengok mak-mak kita dah membaik apa semua tu. 2 hari kita kat sini sampai tukar baju kita. Tak mandi lagi. Tengok diorang punya. Yelah sebab kan diorang punya orang kata belas-belas tahun. Ya, gaduh punya pasal. Betul. Daripada
Kita kecil sampai ke besar. Tu. Panjang rasa, panjang happy tak tengok diorang dah berbaik? Pendek, apa pula tak happy? Mestilah happy. Panjang. Bau kari ikan tadi. Bau kari ikan. Bau kari. Pendek je tu. Tapi bau macam sambal belacan. Tadi sambal belacan tu macam bau wangi lah. Bila masuk dalam mulut pendek, dia bau macam bangkai sikit. Aduh, hari kita kat sini. Aduh, hari. Panjang rasa kan? Panjang terharu tengok mak Panjang. Kenapa? Pendek pernah terfikir tak kalau hidup pendek tanpa seorang mak? Sebab kita dulu kan tak ada ayah. Nak kata terfikir tu, kita semua benda kita terfikir. Apa yang kita sayang, mesti akan pergi. Macam tu lah. Kalau nak katakan takdir, kita kena terima lah takdir. Tapi kita tahu satu hari nanti orang mesti akan tinggalkan kita. Sebab tu sekarang Panjang manfaatkan setiap waktu bersama dengan mak. Sama. Panjang sebelum ni duduk cyber. Panjang duduk dekat rumah mak Sebenarnya, sebab mak kalau nak katakan terfikir, seseorang insan yang nama ayah pergi pun kita dah sedih. terasa dah sangat. Apa lagi kalau namanya seorang ibu yang pergi tanpa kembali. So orang yang kat luar sana tu hargailah sebenarnya. Betul. Sebab momen yang seorang ibu ni dia bukan sebenarnya momen yang boleh buat-buat sebenarnya. Dia sebenarnya satu kenangan yang indah yang tak pernah orang dapat sebenarnya. Betul. Ada setengah orang yang dilahirkan tak ada ibu. Macam pendek dilahirkan umur 6 tahun kehilangan seorang ayah. Bila kehilangan seorang ayah ni kena faham lah. Daripada kecil tak pernah rasa dapat kasih sayang seorang ayah. Macam Panjang adalah juga duduk rindu nak hantar pergi sekolah naik motor UFI tu. Banyak memori. So bila kehilangan ayah tu Panjang lagi terasa, betul tak? Hanya hati je yang tahu. Ya. Kadang-kadang pendek rasa kan. Pendek punya apa dengan mak ni. Ada satu masa tu mak pendek demam tau. Actually sekarang mak pendek demam. Oh yelah. Masa tu mak pendek demam. And then pendek bangun pagi nak pergi kerja semua. Pendek tengok mak dekat dapur tengah sediakan makanan untuk pendek. Buat air, sediakan makanan. Tengah tak sihat. Walaupun dia demam. Walaupun dia demam. Sama. Itulah nama seorang ibu. Ya, suara. Tapi macam mak pendek, dia kira power lah. Dia boleh jaga 5 orang anak. 5 orang anak. Dalam masa 5 orang anak, dia lah jadi ayah, dia lah jadi mak. Betul. Itu yang paling hebat lah sebenarnya. Betul. Sebab tu lah pendek tak suka terfikir dan tak suka terbayang kalau satu hari nanti mak pendek dah tak ada. So tak suka benda tu sebab kasih sayang seorang ibu memang takkan ada ganti, betul tak? Betul. Siapa nak ganti? Katakan mak angkat sekali pun dia tak boleh duduk tempat yang pernah dia kita rasa. Betul. Sebab lagi satu, tapi kalau yang macam ada je orang kat luar sana yang dilahirkan memang tak pernah jumpa mak dan ayah tak. Tapi bila diorang dapat seorang mak angkat yang sangat ni ibarat darah daging orang, walaupun tu bukan darah daging orang. Tu pun diorang kalau kehilangan walaupun bukan mak betul, tapi kalau kehilangan pun diorang tetap rasa macam benda tu yang bukan lagi darah daging. Sebenarnya kita bertuah, betul tak? Walaupun kita tak ada ayah, kita ada seorang mak yang sangat kuat. Betul, yang sangat Supportive. power. Betul. Yang sentiasa ada Sangat. untuk kita. Betul, sentiasa belakang. Pendek harap bapak kita yang dekat underground tu dorang jadi kawan. Dengan cerita bapak pendek memang pangkat tinggi. Sebab bapak kan dia bagi tahu Bapak kan dekat bapak panjang. Yang bapak pendek memang ada dekat pangkat. angkat pangkat. Ada pangkat. Bapak ganda sekarang dengan cerita penolong kanan.
Belum kanan, dia baru naik. Dia Baru naik. Oh. Alhamdulillah lah bapak aku. Macam bapak Panjang baru lagi tahun lepas, belum masuk setahun lagi. Ya. Dah dekat masuk setahun lah. Intern sebulan. barulah, intern. Intern lagi. Dia tengah jadi budak bawahan lagi. Slowly lah naik nanti. Tu lah tu. Tapi macam bapak kawan Panjang ada seorang, nama dia Ed. Oh, Baru lagi baru. Baru 3 bulan. 3 bulan tak baru 2 bulan. Itu tak tahu lagi. Masih orang kata masih tak tahu jalan lagi, suka-suka kat sana. Tapi sebelum tu kita doakan baca Al-Fatihah untuk bapak-bapak kita yang tengah ada circle baru kat sana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin insyaallah. Jatuh cinta memang manis. Alhamdulillah. Sorry. Tak tahan. Tak apa. Bau sikit. Sikit je. Sebab sebenarnya kalau pendek nak tahu, Mak Panjang dulu Ratu Kebaya. Ratu Baya. Mak pendek dulu cheerleader. Ui, cerita. Sekejap. Apa cakap pasal teringin nak jumpa mak kita. Maksudnya zaman yelah, memang dorang dah ni, cuma zaman dorang muda. Ingat nak tanya teringin nak jumpa ayah ke apa? Itu susah sikit. Itu susah sikit. Sebab nak cari orang apa? Orang India. Orang India. Bapak orang India. Oh, ya. Bapak Panjang orang India. Oh. Susah sikit nak cari. Untuk nak buat untuk episod seterusnya. Tak apa. Bapak Panjang, bapak pendek. Bapak pendek orang India. Kenapa selalu tertukar? Susah kan? Susah kan? So, dengar cerita kan. Pendek ada seorang nama lelaki ni. Nama dia Ahmad. Ahmad Albab? Ahmad Albab tu. Itu jaga kandang lembu. Betul. Dia cakap Ada kambing? Ada. Dia cakap dekat sungai yang tempat kita mandi tu ada satu tempat kawasan larangan. Dekat situ barang tu, kalau Panjang nak tahu, barang tu kalau kita ambil tu, bila kita tekan switch dia, Ada Swiss. dia akan kembali ke masa dulu. Ini cirit. Betul. Ini cirit. Tak percaya ke tak? Cirit. Percaya cakap. Kalau Kita pergi sekarang Kita Di depan teras rumah. naik motor ni. Cepat. Dengar cerita barang tu dah diguna selama berabad lama. dia beli kat Shopee apa dan tu? Tak, dekat TikTok shop. TikTok shop. Ya. Ingat Noah punya minyak wangi kat TikTok shop, jangan lupa support. Yes. Bukan Noah Panjang. Ada lagi. Lari. Kereta. Ada kereta. Memang kau jenis naik motor memang jenis duduk depan macam aku ni ke apa? Takut. Serabut lah kau ni. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Wah. Dekat sini. Ingat tak kita pernah buat live kat sini? Bukan live. Bukan. Kita berenang. Kita berenang kat sini. Kenapa selama ni tak tahu? Aku selalu menyelam dekat sini. Rasa dekat area sini. Mana Ahmad Albab? Ahmad Albab! Kita nak cari dia. Kita nak cari barang tu. Cari barang tu. Yes. Rasa dekat area sini. Takut. Kita kena cari barang tu. Sebab seingat saya, waktu tu dia cakap tepat jam 12. Sekarang jam kau berapa? 11.59. 12 ah? Oh belum. Sekarang pukul 10. 11.59. Oh sorry. So dia akan muncul tepat pada pukul 12. Lagi 2 jam. Bukan sekarang. Bangkitlah.
Uish, bangkitlah. Cirit. 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 Apa dia panjang? Cirit. Apa? Cirit. Panas. Air panas, memang air panas. Memang air panas. Malam tu kena kena. Uish. Weh. Uish, cantik ke batu tu? Uish. Ui. Lawa gila batu ni. Uish. Weh. Ada barang. Ini ke barang tu? Sekejap. Dah tepat pukul 12 kan? 10-7 minit. Bukan. Ada benda tadi. Ada benda kat belakang. Bukan jam tu. Kan dia cakap pakai box. Wow. Ush, ini barang apa ni? Wih, pakai G-Shock. Pakai G-Shock. Lama dulu dah pakai G-Shock. Ini G-Shock. Dah berabad lama ya. G-Shock apa ni? Jom kat sini. Takut ada benda panjang. Betul ini barang dia. Takkan pakai G-Shock. Zaman 10-an. 90-an. Tak tahu. Zaman 10-an nak pakai G-Shock. Ini macam brand baru ni. Tapi dengar ni panjang. Kalau pendek pusingkan benda ni, Jangan. kemungkinan kita akan dapat jumpa mak-mak kita balik. Usapan air mataku. Lah dia benda tak ada dah nak buat apa. Dia nak kebun. Dia pun dah mampus kan? 3. Sekejap mak. Bukan pokok durian. Jangan ada dendam satu sama lain. Ada. Jom. Mak jangan terkejut. Yalah, tak larat ni. Sabar.